Dapatlah masam muka. Tak dapat ikan. Jadi tak adalah telur ikan. Tak dapat nak pujuk Opah. Betul. Kita orang menyesal sangat. Diorang dah menyesal. Apa kita nak buat Ya? ni? Tapi menyesal pun dah lambat. Opah dah tak sayang kita. Dah tak pedulikan kita. Ini semua pasal makan telur ikan. Kesal sangat. Opah dah merajuk. Ish, mana ada Opah merajuk? Opah tak nak makan sebab gigi Opah sakit. Nak bercakap pun tak kuasa sebab penat kena ulang alik ke klinik gigi. Itu je. Jadi Opah sayang kita orang. Mestilah sayang. Jadi Opah tak merajuk lah. Siapa kata Opah merajuk?